Allah Ta'ala sebut tadi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan kami akan uji kamu. Kami akan balakkan kamu. Kami akan uji kamu dengan sedikit daripada ketakutan. Maka manusia ni tak lepas lari pada ketakutan. Takut jadi miskin. Macam Kak Som di belakang tu, takut laki menikah lain. Takutlah. Abang-abang ni takut datang masjid pasal apa? Hutang tak bayar. Hutang tak bayar, takut main masjid. Awak, dia hutang dengan Tok Imam. Tak pergi main, Tok Imam minta pula. Tak main habis kelar. Takut. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada yang takut gemuk. Takutlah gemuk. Dia kata, mak, cik naik 2 kilo lepas raya ni, mak, takut. Pasal apa? Sebab kita tak dan nak pakai, tak boleh nak pakai baju pengantin. Cik dah tempah dah. Takut jadi gemuk. Tuan-tuan, ada yang takut dengan hantu. Takut dengan hantu. Ada yang takut dengan perang. Ni, yang duk perang di Iran. Duk perang. Kita perang tak tu? Baik. Duk main mercun perang tak? Tuan-tuan, ada yang takut dengan perang. Ni, minyak tak ada lah, ayak tak ada lah, apalah. Macam-macam jenis takut. Tak payah takut lah. Tak payah takut. Ustaz, kalau ayak tak ada, lagu mana Ustaz? Allah sebut dalam Quran, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ, dan sesungguhnya kami jadikan tempat tinggal kamu di bumi, dan di bumi ni ada kehidupan. Tak jadi masalah Kak Som, insya-Allah minggu depan turunlah hujan. Saya balik kampung Betul baru ni, orang kampung tanya, Ustaz, buatlah semayang je kan, minta hujan turun. Saya kata tak susah, pergi basuh kereta. Betul nak bagi hujan turun, basuh kereta. Tuan-tuan basuh kedua, pukul 5 dia turun. Tak percaya, cuba buat bentar. Lah, nanya aku baru je basuh hujan pula dah. Selalu lagu tu. InsyaAllah, selagi mana kita ni hidup, Allah Ta'ala kata, di bumi ni ada kehidupan, adalah yang tu. Ustaz, mereka kata sebelum Dajjal mai, 3 tahun kemarau tak? Tak apa. Nabi kata tak apa, kalau kemarau pun tak apa, 3 tahun pun tak apa. Makan minum orang Islam pada masa itu ialah zikir. Dalam Islam dia ada penyelesaian, dia ada solution dia. Yang kita ada susah hati pasal apa? Yalah susah hati lah Ustaz, oi, ayam tak ada. Makanan tak ada, mai kemarau 3 tahun sebelum Dajjal mai. Habis itu Nabi kata ada penyelesaian dia apa? Ada, Nabi kata makan dan minum manusia pada masa itu, orang yang beriman pada masa itu ialah berzikir. Tahlil, tasbih, takbir, itulah makanan dia. Dia tak rasa lapar, dia tak rasa dahaga. Kalau gitu, apa masalah? Sebab ada orang tuan-tuan duk beli ayak, duk simpan kat rumah. Macam tak habis ayak. Banyak beli, bertong-tong beli. Siapa ni Kak Som? Takutlah 3 tahun kemarau. Kak Som beli berapa kotak? 12 botol. Cukup Kak Som. Orang Islam ni dia tak takut benda-benda tu. La takhaf wa la tahzan. Tak ada takut dia, tak ada bimbang dia, tak ada susah hati apa. Tapi kita ni pasal tak yakin pada Tuhan. Yang perang depa, kita di sini susah hati dah. Lebih-lebih dah susah hati. Yang nu dah tak ada, yang ni dah tak ada, apa tak ada. Apa yang tak ada?